Berapa banyak wang yang saya perlukan untuk mula berdagang forex? Jumlah wang yang anda perlukan untuk mula berdagang forex bergantung kepada beberapa faktor, termasuk jenis akaun yang anda pilih, strategi dagangan anda, dan tahap risiko yang anda sanggup ambil. Berikut adalah beberapa panduan untuk membantu anda memahami keperluan modal. 1. Jenis akaun dagangan. Akaun mikro, sesuai untuk pemula. Anda boleh mula dengan serendah $10 hingga $100, bergantung kepada broker. Saiz LOT kecil, 0.01 LOT, membolehkan anda berdagang dengan risiko rendah. Akaun standard, biasanya memerlukan deposit minimum sekitar $500 hingga $1,000 atau lebih, kerana saiz LOT standard, 1 LOT, melibatkan risiko yang lebih besar. Akaun ECN, akaun jenis ini memerlukan deposit minimum lebih tinggi, biasanya $500 hingga $2,000, tetapi menawarkan spread lebih ketat dan pelaksanaan lebih pantas. 2. Broker dan keperluan minimum deposit. Setiap broker forex mempunyai syarat deposit minimum yang berbeza. Ada broker yang menawarkan akaun tanpa deposit minimum, tetapi biasanya deposit sekitar $100 hingga $500 adalah purata untuk kebanyakan broker. 3. Strategi dagangan. Dagangan jangka pendek, scalping garis miring intraday mungkin memerlukan lebih banyak margin untuk menampung beberapa dagangan serentak. Biasanya, akaun dengan modal permulaan sekitar $500 ke atas adalah lebih sesuai. Dagangan jangka panjang, swing garis miring position trading strategi ini memerlukan lebih banyak modal kerana dagangan biasanya memerlukan margin lebih besar untuk menahan turun naik pasaran. Modal permulaan sekitar $1,000 atau lebih adalah disarankan. 4. Leverage. Leverage memberi anda keupayaan untuk berdagang dengan jumlah wang yang lebih besar daripada modal sebenar anda. Contohnya, leverage 100 membolehkan anda mengawal posisi $10,000 dengan hanya $100. Walaupun leverage dapat meningkatkan keuntungan, ia juga meningkatkan risiko. Namun, pastikan anda hanya menggunakan wang yang anda sanggup rugi, kerana forex adalah pasaran berisiko tinggi. Terima kasih kerana menonton video ini.